Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai kepada latih diri 5.8, iaitu hasil tambah untuk susunan janjang geometri, iaitu hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, jadi pertama soalan nombor 1A, cari hasil tambah ketak terhinggaan bagi 1500, 500. Untuk soalan nombor 1 kita bagi A. Oh, bagi A lah. Okay. Jadi pertamanya adalah 1500, kemudian 500, dan kemudian 166 2/3. Okey, jadi bagaimana nak mengira itu? Kita akan gunakan formula hasil tambah ketak tinggaan ialah A per 1 tolak R. A adalah sebutan pertama, iaitu tambah ketak tinggaan, iaitu A ialah 1500 bagi dengan 1 tolak R. R, nak dapatkan nilai R ialah T2 bahagi T1 atau T3 bahagi T2. Iaitu dalam kes ni cikgu akan letakkan T2 bahagi T1. Kita akan dapat potong-potong 5/15 itu 1/3. Jadi 1 tolak 1/3, iaitu 1500 bahagi dengan 2/3. Jadi sama dengan 1500 darab, bahagi 2/3 sama dengan darab 3/2. Iaitu 2250. Jadi, adakah kamu betul-betul faham tentang konsep macam mana katakan hasil tambah ketak terhinggaan? Iaitu kalau kamu belum, kita boleh campurkan nombor ini berapa banyak kamu nak pun. Ambillah berapa kamu nak, sambungkan di sini. Kamu tak akan dapat boleh tambahkan, tak akan lebih pada 2250. Nilai-nilai pada susunan ini akan cuma menghampiri nilai ini, tetapi tidak akan pernah mencecah nilai ini. Mari kita tengok. Kalau kita tambahkan 3 nombor ini saja, ialah 1500 tambah 500 tambah 166 2/3, iaitu 2166. Okey, ni 22. Okey, jadi 3 ni dah 2166 2/3. Tak cukup lagi. Jadi mari kita tak, jadi dia ni darab dengan 1/3 atau bahagi 3. Jadi lebih senang kita gunakan darab. Darab 1/3 dapat ini, darab 1/3 dapat ini, dan 166 dan 2/3 kita darab dengan 1/3. Kita akan dapat 55 5/9. Jadi 55 ditambah dengan 2166 2/3, kita baru dapat 2166. Baik, peliknya. Tambah dengan 55 5/9. Terdapat dah. Bila tambahkan 4 nombor ini, kita dapat 2/9. Kemudian kalau kita tambah lagi, mari kita tambahkan beberapa nombor lagi. Jadi 55 5/9 kita darab dengan 1/3. Kita akan dapat nombor seterusnya ialah 18 14/27. Darab dengan 1/3 lagi, dapat 6 14/81
darab 1/3 lagi, dapat 2. 14/2/3. Dan darab 1/3 lagi, dapat 500/729. Darab 1/3 lagi, kita dapat 500/2187. Darab 1/3 lagi, dapat 500/6561. Okey, mari kita campurkan setakat ini. Apakah nilai yang kita akan dapat? Setakat 4 nombor, kita dapat 222, 2222, 2/9. Dan kita tambahkan dengan 18, 14/27. Dan kita dapat 2240 dan ada pecahannya. Kita tambahkan dengan nombor ni lagi, 6, 14/80, 1. Kita dapat 2246. Okey, 2246 tadi buat apa Jadi kemudian kita tambah lagi dengan 2, 14/243. Kita dapat 2248. Kita tambah lagi dengan 500/729, 2249.65. Okey, kita tambah lagi dengan 500/2187. Kita dapat 2249.88. Tambah lagi dengan 500/6561. Okey, kita dapat 2249.96. Sampai kepada nombor ini, kita dah dapat 2249.961896. Okey, jadi kenapa cikgu kata tak akan melebihi? Sebab lepas ni kamu campur nombor-nombor yang dah akan datang ni, nilai dia terlalu kecil, dia akan dicampurkan dekat sini saja. Perubahan tu akan berubah dekat 6, mungkin berubah dekat 6 di sini. Okey, perubahan itu akan berlaku di nombor-nombor di sini, mungkin sekali dengan 6, tapi dia tak akan merubah 6 ni kepada 9 menyebabkan kita akan tambah 1 pada sini. Okey, dia tak akan berubah jadi 10 dan menyebabkan jadi ni. Sebab nombor yang akan datang tu makin kecil dan makin kecil, dan nilai ni cuma kedudukan dia adalah pada, mari kita tengok nombor 500/6561 itu, dia punya nilai cuma 0.07. 0.07. Jadi nombor seterusnya akan bernilai 0.006 atau 7. Jadi dia penambahan tu akan berlaku di belakang. Dia tidak akan menyebabkan pertambahan 49, dia akan menyebabkan jadi 50. Okey, tak akan berlaku di situ. Kamu ambil lah, kamu boleh sambung cubaan ini untuk lebih memahami. Okey, seterusnya soalan 1B. Wilson membuat pinjaman sebanyak 15,000 untuk membeli sebuah motosikal. Setiap tahun dia berjaya mengurangkan jumlah pinjamannya sebanyak 50%. Cari jumlah pembayaran maksimum Wilson untuk pinjaman ini. Okey, jadi soalan ni agak mengelirukan. Kenapa cikgu rasa keliru? Sebab jika cikgu membuat pinjaman untuk membeli motosikal di kedai motosikal yang pernah cikgu beli, dia akan letak ada harga motosikal tersebut, dan kemudian kita bayar secara beransur untuk duit yang telah dikira, termasuk dengan interest.
untuk berapa tempoh masa yang ditentukan, yang kita dah bersetuju. Okey, jadi dalam kes ni dia tak menyatakan macam mana, adakah 15,000 itu termasuk interest ke ataupun tidak, ataupun adakah dia dikenakan interest ataupun tidak. Okey, jadi satu dan kerja yang untuk menyampaikan kepada seperti jawapan di belakang, iaitu kita bermula dengan 15,000 dan kemudian hutangnya menjadi 7,500 dan kemudian dia bayar 3,750 dan seterusnya hutang jadi setengah. Jadi untuk mencapai supaya hutang tu menjadi kosong adalah kita gunakan ketak terhinggaan, iaitu 15,000 bahagi dengan 1 tolak R. R adalah 7,500 bahagi 15,000, itu 1/2. Itu 15,000 bahagi 1/2, iaitu 30,000. Okey, kenapa ada masalah? Sebab kalau dia hutang 15,000, dia bayar setengah daripadanya. Jadi pada tahun kedua, okey, dia bermula dengan 15,000 dan dia bayar 1/2. Jadi pembayaran dia tu 7,500 pada tahun pertama. Okey, dia dah bayar 7,500. Kemudian pada tahun kedua dia membayar setengah daripada yang ini. Tahun pertama dia bayar setengah daripada 15,000. Tahun kedua dia membayar setengah daripada 7,500, iaitu 3,750. Dan pada tahun ketiga dia bayar setengah daripada 3,750, iaitu 1,850 ke? Ya, 3,750 bahagi 2 ataupun darab 1/2, 1,875. Okey, jadi kalau pengiraan ini kita akan dapat pembayaran penuh 15,000, iaitu pada tahun pertama dia bayar 7,500, itu sebabnya hutang dia jadi 7,500. Pada tahun kedua dia bayar setengah daripada 7,500, itu sebab hutangnya akan menjadi 3,750. Jadi untuk pembayaran keseluruhan ketak terhinggaan, dia akan bayar sampai habis dia hutang. Itu nilai A adalah 7,500 per 1 tolak R. R tetap 1/2, iaitu 7,500 bahagi 1/2, iaitu RM15,000. Iaitu dia pinjam 15,000 dan dia bayar 15,000. Ini mungkin berlaku kepada kalau dia pinjam dengan kedai motor itu sendiri. Okey, dia ambil motor, bukan ambil cash, dan dia bayar 15,000 dengan harga motor yang mungkin dah telah termasuk dengan harga ataupun dengan termasuk interest. Okay, 1C, diberi hasil tambah ketak perniagaan ialah 4,480. Kita gunakan formula ketak perniagaan. Itu jumlah ketak perniagaan ialah 4,480, iaitu nilai A per 1 tolak R ialah 4,480. Nisbah sepunya ialah 1/2. Nisbah ini 1/2, gantikan saja R sebagai 1/2. Jadi kita dapat A per 1 tolak A, 1 tolak 1/2, iaitu 1/2 sama dengan 4,480. Jadi nilai A adalah 4,480 darab 1/2, iaitu 2,240. Okey, dan soalan D,
4.818181 boleh tulis dalam bentuk H per 11 cari nilai H. Beri 4.818181 dan diulangkan. Kadang-kadang soalan ini ditulis sebagai 4.81 titik-titik, iaitu 81 itu perlu diulang sehingga ke tak terhinggaan, maknanya tidak ada pemutus. Bagaimana kita nak tukarkan nilai ini kepada pecahan? Dan ini pecahan tak wajar, okey? Jadi di sini pertamanya kita kena asingkan dulu antara nombor berulang dengan nombor yang tidak berulang. Jadi di sini kita tulis 4 tambah 0.81 titik-titik. Kita gunakan teknik itu, kan? Okey. Jadi di sini ialah 4 tambah, dan di sini ialah kita boleh tulis sebagai 0.81 tambah 0.0081 untuk menunjukkan pengulangan 81. 81 yang pertama adalah selepas titik, dan 81 yang kedua adalah selepas 81 yang dua yang pertama ni, dan 81 yang ketiga ialah 0.000081 dan seterusnya. Jadi 4 kita letak tepi, dan pattern ini kita boleh gunakan formula ketak terhinggaan, iaitu A iaitu 0.81 per 1 tolak R. R lah yang ini bahagi dengan ini, iaitu 0.0081 bahagi dengan 0.81. 0.0081 bahagi 0.81, iaitu 0.01. Kita akan dapat 4 tambah 0.81 per 0.99, dan dia akan jadi 4 tambah 81 per 99, yang jika dijadikan dalam bentuk termudah 81 bahagi 99 ialah, kalau dia dapat 81 konverterkan ABC, 9 per 11, iaitu 4 9 per 11. Tetapi dia nak dalam pecahan tak wajar, kerana ditulis sebagai ini adalah H per 11. Jadi kita ada nombor bercampur, yang ini nombor pecahan tak wajar. Jadi ini kita jadikan pecahan tak wajar, iaitu 4 darab 11 tambah 9, 4 darab 11 44, tambah 9 ialah 53 per 11. Oleh itu kita kata H ialah 53. Assalamualaikum.